Okey ni tengok basikal yang dibaiki tidak ditutup dalam masa 10 hari akan dilelong. Ni salah satu faktor buat orang tanya buat apa 10 hari kena lelong, 10 hari kena lelong. Kita bukan nak lelong sesuka hati sekarang. Kalau saja-saja nak lelong sekarang, mari tengok sini, mari jap. Mari tengok. Ni dalam hari. Ni antara salah satu basikal-basikal yang dah ambil ni. Ni dah termasuk dalam stor lagi. Stor sama banyak dah, lebih kurang dah dengan basikal baru. Nak royak ni banyaknya. Lagi masalah customer lah kalau boleh. Waktu kita buat jalan penyelesaian gitu tu, kita tak tahu nak buat cara mana. Jadi ni pun kan ada komen tak tepat gini, tak ada masalah ni pagar belakang sekeliling. Ni kita tak pun buat atas. Tapi agak-agak customer lepas ni kalau boleh, kalau tak dang lagi ke apa ke, tunggu dulu ada duit baru mari baiki. Elokkan. Elokkan alhamdulillah gitu. Baik, terima kasih.